Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku Hasfi. So video kali ni apa yang aku mau buat? So video kali ni aku mau ceritakan tentang kos pemilikan dan bulanan untuk BYD Seal. So ini merupakan kereta segmen C elektrik. So kiranya kalau dia ICE macam level-level Honda Civic lah ni. Jadi kita akan kira satu persatu daripada varian yang ditawarkan oleh BYD. Berapa kos pemilikan dan bulanan anggaran untuk BYD Seal ni. So bagi sesiapa yang berminat untuk memiliki kereta elektrik, bagi aku BYD Seal ni merupakan pilihan yang agak berbaloi sebenarnya dan perlu kau consider kalau kau mau beli kereta elektrik. Jadi untuk BYD Seal ni dia ditawarkan dengan 3 varian, iaitu varian Dynamic, Premium dan juga Performance. So kita akan kira satu persatu daripada varian ni sebab harga yang ditawarkan pun agak jauh lah dan memang berbeza bulanan dia antara setiap satu varian tu. Mungkin kalau kau rasa varian high spec mahal, kau boleh beli yang mid spec. Kalau kau rasa mid spec tu mahal, kau beli low spec kan. Jadi kita akan kira daripada varian yang paling bawah dahulu, iaitu varian Dynamic. Varian Dynamic ni dia ditawarkan dengan harga sebanyak RM163,800. So dari segi power, yang ini dia menggunakan satu elektrik motor sahaja yang menghasilkan 201 horsepower dan juga 310 Nm of torque. Di segi gearbox jangan tanya, memang kebiasaan kereta elektrik ni memang one speed saja, tapi dia laju dah kan. Jadi yang ini deposit dia, kalau kita ambil 10% deposit untuk kereta ni adalah RM16,380 dan insurans untuk kereta ni adalah RM4,506.60. Jadi road tax kita tidak kira sebab road tax belum ada lagi untuk kereta elektrik. Mungkin tahun 2026 baru ada official lah daripada JPJ tentang Protex untuk kereta elektrik ni kan. Tapi sekarang kalau kita boleh tengok pun dari segi number plate pun telah ditukar lah. Kalau kereta elektrik kan color yang aku perasan lah untuk kereta elektrik dia mesti warna putih kan. Aku fikir kan kereta dari negara mana kan. Rupanya kereta elektrik. Jadi yang ini upfront payment dia sahaja RM20,886.60. Anggaran yang kau perlu prepare kalau kau mau beli BYD Seal Dynamic ni. Jadi berapa pula bulanan dia? So kalau kita sudah guna RM16,380 tadi untuk deposit kereta kita ni, jadi tinggallah RM147,420 untuk kita buat pinjaman. So pinjaman ni macam biasa, kalau yang selalu tengok channel aku, memang aku buat kekiraan dengan kadar faedah 2.8% dan juga selama 9 tahun. Kita cuba paling minimalkan berapa anggaran yang kita perlu sedia setiap bulan untuk setiap kereta-kereta tu. Jadi yang ini bulanan dia, kalau kita sudah tambah bahagi tolak darab dengan 28% dan 9 tahun tempoh pinjaman, yang ini bulanan dia sekitar RM1,737 sebulan. Jadi kalau dari segi yearly expenses untuk kereta ni, so kita gabunglah yearly installment dengan yearly expenses kereta ni. So yang ini kita ambil servis RM0. So kereta elektrik dia tiada minyak-minyak bagai itu, minyak hitam, tiada oil filter, tiada. Paling-paling pun wear and tear lah, iaitu macam coolant, minyak brake, brake disc ke apa benda semua yang perlu ditukar pada sampai masa dia, itu je lah. So untuk wear and tear kita letak sekitar RM5,000. Jadi untuk yearly installment plus yearly expenses untuk BYD Seal variant Dynamic ni adalah RM30,350.60 sahaja setahun. Jadi kalau kita bahagi dengan 12 bulan, setiap bulan yang kau perlu prepare untuk variant ini dan untuk model kereta ni RM2,530 sebulan. So kita naik lagi ke variant yang lebih tinggi, iaitu variant Premium. So variant Premium ni harga yang ditawarkan adalah RM180,430. Dari segi performance, yang ini dia ditawarkan dengan satu elektrik motor juga, cuma lebih power, iaitu 309 horsepower dan 360 Nm of torque. Dan dari segi deposit, kita terus masuk deposit dia. So yang ini deposit dia, kalau kita ambil 10% macam tadi, yang ini sekitar RM18,043. Dan dari segi insurans yang ini RM4,938.98. So ataupun kalau kita menggunakan 4,939 lah kan, 2 sen lagi pun tinggal
ke atas kan. Jadi ini untuk upfront payment dia adalah RM22,982 yang kau perlu sedialah kalau kau mau beli variant yang premium ni. Jadi kalau kita sudah guna RM18,043 tadi, tinggallah RM162,387 untuk kita buat pinjaman. Sama juga 28% untuk interest rate dan juga tempoh pinjaman selama 9 tahun. Bulanan untuk BYD Seal Premium ni adalah RM1,913. Jadi segi wear and tear kita bagi sama juga RM5,000. Jadi yearly installment dan yearly expenses untuk kereta ni adalah RM32,895 setahun. Jadi kalau kita bahagikan dengan 12 bulan, untuk bulanan yang kau perlu prepare anggaran untuk variant ni adalah RM2,742 sebulan. Jadi macam mana? Okey lah, masih dalam sekitar 2,000, belum sampai 3,000 lagi. Jadi kita naik ke variant yang paling tinggi sekali, iaitu variant performance. So yang ini variant yang paling high spec dan paling laju lah untuk model ni. Laju dia boleh kata setaraf dengan sport car, dengan power yang dia ada lah. Cuma top speed aku tidak pasti, sebab selalunya kereta elektrik ni top speed jarang lah tinggi sangat kan. Kalau 200 lebih tu kira laju lah tu untuk model kereta elektrik. Kalau kereta ICE bolehlah pecut sampai 300 km per jam kan. Tapi kalau yang ini kebiasaan 200 lebih lah, ataupun dah sampai. Jadi, tapi power dari segi acceleration kereta elektrik ni selalunya memang terbaik lah. Jadi untuk yang ini, model ni harga dia adalah RM200,430. Dan dari segi power, yang ini dia menggunakan dua electric motor dan power yang dihasilkan adalah 533 horsepower dan 670 Nm of torque. Jadi untuk deposit kereta ni adalah sama juga 10% dalam RM20,043 dan insurans untuk kereta ni adalah RM5,459. Jadi untuk upfront payment untuk model ni adalah RM25,502. Jadi kalau kita sudah guna 10% deposit, tinggallah 90% harga kereta tu untuk kita buat loan. Jadi jumlah loan yang kita perlu buat sebanyak RM180,387. Sama juga kita ada harap dengan 28% dan 9 tahun tempoh pinjaman. Setiap bulan kau perlu bayar dekat bank sebanyak RM2,125. So ini dari segi wear and tear kita kasih tinggi sikit, lebih kurang dalam RM7,000. Sebab kalau Blaven Performance ni kebiasaannya memang dia punya alatan mechanical dia mungkin lebih mahal. Sebab dia mau menampung power yang besar tu kan. Risiko rosak tu pun lebih tinggi. Sebab bebanan yang alatan tu kena tampung, part-part tu kena tampung lebih tinggi lah. Jadi kita kasih tinggi sikit dalam RM7,000. Tapi kalau kereta baru selalu dia ada warranty, jadi dia akan risau lah. Kalau rosak apa-apa, kalau boleh warranty claim je warranty kan. Jadi yang ini yearly installment kita plus dengan yearly expenses setiap tahun yang kau perlu invest untuk kereta ni adalah RM37,959. Jadi dari segi kita bahagi dengan 12 bulan yearly expenses tadi, tinggallah RM3,164 setiap bulan yang kau perlu prepare untuk BYD Seal ni. So ini anggaran lah, boleh lebih boleh kurang, ikutlah juga kan berapa interest rate ya, berapa deposit yang kau letak, berapa tempoh pinjaman. Lagipun kadang-kadang setiap negeri tu ada negeri-negeri tu dia lebih mahal sikit harga kereta dia kan. So ini harga yang harga sebenarnya Malaysia lah. Mungkin kalau macam Sabah Sarawak harga lebih mahal. Dah tahulah kalau bagian-bagian Langkawi kan, Labuan dan sebagainya. Aku dah berapa pasti. Cuma ini harga yang official yang BYD keluarkan untuk kereta ni di seluruh Malaysia. Cuma mungkin Sabah Sarawak ada mahal sikit lah. Jadi mungkin kos tu lebih tinggi lah daripada pengiraan aku ni kan. Cuma ini anggaran. So kau boleh lah fikir-fikirkan kalau berminat kan untuk memiliki sebuah kereta elektrik. Bagi aku memang baloi sebab desain dia pun memang cantik lah, luar dalam kan. Lagipun dalam dia dah lah nampak yang macam futuristik sangat. Dia nampak canggih, cuman dah lah yang nampak ke masa depan sangat, yang sampai lubang aircon pun kau nak tahu di mana lubang dia kan. Nampak terlampau ke masa hadapan tu. Yang ini dia masih nampak macam kereta biasa lagi, tapi cantik dan sporty design. So itu je dari aku untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Thank you very much for watching. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.